Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil. Amma ba'd. Alhamdulillah kembali bertemu di studio Perjelas Pertubuhan Jelajah Masjid Malaysia. Baik, alhamdulillah kali ini kita akan membicarakan tentang suatu kaedah perubatan di dalam Islam melalui kaedah ilmu hikmah, iaitu suatu bentuk ilmu yang digunakan di dalam perubatan Islam. Jadi kalau kita nak bercakap tentang persoalan tentang ilmu hikmah dalam perubatan Islam ni, dia banyak kaedah-kaedah. Contohnya kalau kita lihat sebelum kedatangan hospital, apakah kaedah perubatan yang telah dilalui oleh datuk nenek kita dulu? Dan hospital tak ada, tapi macam mana perubatan tu dipraktikkan? Sebab tu kita belum melihat ada lagi kesan-kesan perubatan orang Melayu dulu. Masa ketika itu ulama-ulama, tuan-tuan guru, maka mereka menggunakan kaedah pendekatan perubatan berdasarkan kepada ilmu hikmah. Banyak bentuk-bentuk dan banyak kitab-kitab yang telah dibukukan di dalam perubatan Islam. Dan salah satu yang dibuat oleh yang masyhur tu seperti Tibun An-Nabawi itu salah satu yang kita boleh lihat, dan banyak lagi buku-buku karangan ulama-ulama Jawi, iaitu ulama-ulama orang Melayu di tanah Melayu ni dulu. Namanya Fatani itu sebahagian itu juga ada termasuk ulama-ulama yang hebat-hebat, seperti mana Tuan Jabat, dipanggil Tuan Jabat, Syekh Wan Musafazin Al-Fatani, kemudian yang banyak menulis, yang membuat kaedah-kaedah perubatan Islam berdasarkan, macam contoh Tuan Jabat tadi dengan kaedah Jabat, macam mana mereka ni menterjemahkan daripada huruf-huruf hijaiyah daripada Al-Quran itu dalam bentuk amalan perubatan, amalan fizikal yang boleh kita buat dan sangat berkat. Contohnya orang yang jatuh, patah tangan dan sebagainya, mereka menggunakan kaedah Jabat tu, menggunakan huruf ba, huruf alif, huruf ba untuk membuat rawatan, memulihkan kembali tangan yang patah contoh. Jadi memang pelik, memang unik kalau kita tengok. Logik atau tak logik itu persoalan lain. Di zaman itu keperluan itu perlu. Kalau orang sakit demam nak pergi makan ubat apa, dan kaedah satu lagi ulama yang lain pula menggunakan secara herba yang ada di kawasan mereka itu digunakan untuk membuat rawatan dan sebagainya. Jadi ulama ni, mana-mana tok ulama, mana-mana tok guru yang ada yang hidup di zaman itu, kebanyakan mereka bukan sekadar mahir dari segi ilmu agama. Ilmu agama maksud saya yang mahir dari segi ilmu fiqh, ilmu tauhid dan juga ilmu tasawuf. Tetapi mereka juga adalah pakar dalam bidang perubatan Islam. Dalam bidang perubatan Islam, selain daripada bidang peperangan Islam. Jadi mereka ni bukan ulama biasa, ulama yang penuh dengan ilmu hikmah yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka. Maka mereka membawa kepada masyarakat, maka mereka buat pondok sebagainya, ramai anak murid yang pergi belajar sebagainya, yang belajar macam-macam bidang. Macam juga sebuah institusi agama yang besar, macam contoh di Mesir adanya Al-Azhar dan sebagainya. Maka di dalam kedudukan orang ulama-ulama zaman dahulu ni, memang betul lah yang dikatakan al-ulama warasatul anbiya tu. Mereka mempusakai
pusaka daripada Nabi SAW. Bawa masuk ke dalam masyarakat, didik tarbiyah masyarakat. Kalau sakit macam ni, kalau ada nak perang macam ini. Contoh kan, macam sejarah saya lihat ada satu orang ulama di Kedah ketika musim kusta, penyakit kusta. Memang pelik tengok rawatan dia. Kalau saya nak cerita sini pun saya rasa akan jadi isu benda tu. Tapi kaedah rawatan memang unik. Sehingganya penyakit kusta tu hilang di Kedah ketika itu, dan di mana di Pulau Pinang tu Pulau Jerjak, tempat penempatan penyakit orang-orang yang kena kusta. Sebab kusta ni masa tengok ulat dia tu, masa mereka membuat rawatan kusta tu, jatuh daripada jari ni ulat kusta tu jatuh atas bawah tanah tu. Mereka ni menggunakan ambil parang ketuk atas ulat tu, melambung. Punya kuatnya ulat kusta ni. Debu dia pun kalau kena terjangkit. Tapi alhamdulillah, sebab lama, maka setiap apa yang dibuat tu dengan bahan diguna tu pun memang sangat unik. Tapi dengan sebab itu hilangnya kusta. Kan alhamdulillah, itu contoh. Dan ada kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama dulu tentang kelebihan menggunakan haiwan-haiwan yang bisa, contoh macam ular. Maka mereka menggunakan, kenapa mereka menggunakan binatang, haiwan-haiwan yang macam ni? Sebab ada sebab dia. Ada kajian-kajian dia yang dibuat oleh ulama-ulama zaman dahulu. Bayangkan kita dengan Nabi SAW ada 1400 tahun. Satu orang ulama hidup katalah 80 tahun. Berapa senturi, berapa jauh, berapa banyak. Tak heranlah kalau keluarnya berbagai-bagai kitab petunjuk dari sudut ilmu yang sampai pada kita hari ni. Kita ni tempat mengumpul ilmu yang turun-temurun daripada zaman dulu. Jadi dari segi pengamalan, amaliyah dalam perubatan Islam ni, sebab tu timbulnya perkataan kita dengar dukun. Dulu nak panggil apa? Kita rasa kalau sekarang ni kalau sebut dukun, pelik lah dukun. Dukun ni kalau zaman generasi Y ni langsung lah dukun, dia tak tahu benda lah. Kalau generasi alpha, beta, apa semua ni lagi lah tak faham kan. Tapi itu ada istilah-istilah bomo, pawang kalau dulu. So, jadi kita jangan pandang, kita tak boleh memandang rendah, menghina mereka tu. Sedangkan itu istilah yang diberikan. Kalau kita berada zaman juga, kita mesti nak cari hospital tak wujud. Kita akan berjumpa dengan bomo-bomo dan pawang dan dukun sebagainya ni untuk mendapatkan rawatan. Dan Allah izinkan kaedah mereka tu berjaya. Dan hari ni ramai dalam industri herba. Kita balik tentang orang kata apa, to the mother nature. Kita menggunakan herba-herba sebagainya untuk merawat penyakit kita. So jadi kalau kita lihat hari ni, kenapa penyakit hari ni terlalu banyak? Sebab kita makan racun, kita bukan makan ubat. Sedangkan hakikat perabatan Islam tu sebenarnya bukan makan racun. Balik dekat sini dan diluluskan, bagus kononnya Panadol dan sebagainya, kita lihat itu ada racun. Dia pakai apa nama ni, paracetamol tu untuk ubat menahan sakit. Kalau sakit kepala telan terus hilang, impossible. Tapi itulah dia kaedah rawatan hari ni. Maka orang yang mengaji dalam dunia drug ni, dia akan anti dengan apa yang berlaku kepada orang-orang yang membuat rawatan herba dan sebagainya. Kita tengok bagaimana perubatan homeopati. Kita di Malaysia ni belum ada lagi satu mesin yang boleh detect rambut penyakit dalam badan. Sedangkan homeopati ni dah berzaman dah. Dia pakai rambut. Dan bila kita pergi jumpa, dia ambil rambut kita, dia letak atas pendulum tu. Dia tengok-tengok dalam tu, dia boleh bagi tahu kat kita apa penyakit kita, berapa persen, sekian banyak, semua dia boleh tahu. Dan teknologi ni baru ada dekat Europe. Ada mesin ni pun saya ingat dekat 2 juta sebiji. Di Australia paling dekat kita. Kalau nak uji, contoh, kalau kita ambil uji urin menggunakan apa nama ni, kaedah ni yang konvensional. Edited tu, budak dadah tu 5 hari je dia berhenti. Lepas yang kenal, dia pergi buat ujian balik, negatif. Tapi kalau dia pakai kaedah DNA rambut ni, hari takkan hilang. Drug tu masih ada lagi dalam tubuh badan dia. Maka pihak kerajaan boleh tahu, kamu jangan tipu. Tapi kaedah pengujian ni tak ada hari ni. Baik. So jadi dari segi perubatan yang kita nak bincang tadi, bagaimana detoksin ni, kaedah yang kita tajuk kita ni adalah detoksin. Detoksin ni bermakna detox. Orang sudah cakap detox, nak
mengeluarkan penyakit. So detox ada dalam 2-3 bentuk tafsiran. Tafsiran detox kita nak keluarkan segala racun-racun dalam tubuh badan kita. Kalau kita hari ni cakap terus terang, kita makan hari ni kebanyakannya makanan is a processing food, makanan yang telah diproses. Bila diproses, dia orang akan campur macam-macam dalam tu. Maka termasuklah dengan heavy metal ni. Bila heavy metal ni banyak, makan ikan. Ikan kita makan daripada laut Selat Melaka tu. Berapa banyak heavy mercury dalam tu. Sehingganya Kementerian Kesihatan terpaksa keluarkan ini syarat yang diboleh. Tu pun tinggi gila. Kalau ikut tak boleh makan ikan yang ada dalam lautan-lautan yang ada sekarang ni. Sebab kebanyakan lautan tercemar. Tetapi berbanding dengan orang Pantai Timur, Laut Cina Selatan tu lebih selamat daripada laut di sebelah sini. Maka berlakulah heavy metal dalam badan kita. Toksin. Heavy metal tersebut, sebahagian kita sebut adalah mercury. Mercury paling banyak. Lead, arsenik, plumbum, cadmium. Ni antara heavy metal yang duduk dalam tubuh badan kita. Dan antara lagi yang kita banyak ambil adalah mineral water daripada dalam bumi. Kita tak tahu apa kandungan mineral dalam tu. Kita ambil di bawah. Allah bagi kita sungai dan sungai kita mengalir segala macam penawar, tapi kita pergi korek dalam. Ambil, orang kata mineral water bagus. Itu terpulang pada tuan-tuan dan puan nak tafsirkan how good is mineral water or how bad is mineral water. Yang macam-macam kandungan dalam tu. Lebih baik kita ambil air pipe tu, masak, better. Lebih baik sebab dia tak mengandungi heavy metal yang dalam bumi tu, contohnya. Sebab itulah kalau ada satu company itu dia buat untuk produk dia yang diambil dalam tanah, dalam bumi, dia angkat naik ke atas, dia punya proses penyulingan itu, extraction dia sampai 20 kali, 30 kali ganda untuk nak hilangkan segala heavy metal yang duduk di dalam bumi itu, supaya makanan tadi, extraction dia tadi memang selamat daripada segala heavy metal ni. Kalau takat sekali buat tu memang berlambat-lambat lagi kandungan heavy metal tu. Okey, so jadi benda ni dari segi sudut yang kita nak bincang pada hari ni untuk detox ni. Detox ni macam-macam benda lah. Kita nak keluarkan segala racun. Ni baru ni isu yang kita semua orang telah maklum tentang isu vaksin dan sebagainya kan. Bagaimana tubuh badan kita terpaksa disuntik kononnya dengan alasan untuk melawan serangan COVID-19. Dan akhir-akhir ni kita jumpa isu-isu ni menjadi isu yang dah jadi mengarut dah cerita dia. Yang ramai mati dengan sebab vaksin, yang ramai sakit dengan sebab vaksin, dengan sebab COVID lagi dah. So ini pun satu bahagian macam-macam bentuk yang dibincangkan tentang untuk mengeluarkan vaksin. Tak ada orang nak simpan vaksin dalam tubuh badan kita, termasuklah dengan toksin ni tadi. Baik. Jadi apa yang kita katakan tentang detox dan apa metodologi, kaedah untuk nak remove detox ni. Jangan ada kaedah yang dibawa dalam kaedah berbekam. Contoh kan, bekam ni antara kaedah mengeluarkan darah kotor daripada badan. Mungkin itu one of the best, sebab kalau kita simpan dalam badan kita darah yang sama, kita asyik makan ubat, dia akan keluar juga, tapi melalui sama ada air najis ataupun air kencing. Itu, tapi benda ni lambat, dia kena lalu semua dalam badan kita nak keluar di bawah. Sedangkan kalau bekam tu lebih cepat, sebab dia darah tu dibuang. Ataupun satu lagi kaedah fashdu. Fashdu ni yang dia ambil tu, cucuk tu keluarkan darah tu yang kotor dengan lemot-lemot dan memberi peluang kepada orang yang sakit untuk menghilangkan kesakitan itu. Okey. Kemudian satu lagi kaedah detox adalah melalui rendaman kaki. Melalui kaedah menggunakan air garam sebagai bahan utama untuk detox. Dan yang ini yang kita sedang praktiskan sekarang ni, bagaimana untuk mengeluarkan segala jenis racun dalam tubuh badan kita. Sebab itulah alhamdulillah dengan kaedah-kaedah detox menggunakan macam garam ni, macam mana kita tarik keluar benda tu daripada badan. Dan termasuk juga bukan sekadar detox daripada penyakit fizikal, yang kita sebut penyakit yang datang daripada bangsa lautan dan bangsa daratan, jenis yang jahat, yang cair dan yang beku. Yang itu yang kita tarik benda tu keluar daripada tubuh badan. Tapi kaedah ni
dia lebih merujuk kepada pendekatan yang ulama telah design lama dah dulu tentang proses melalui ilmu hikmah. Dalam ilmu hikmah ni, pembicaraan kita ni sebenarnya lebih kepada 4 perkara baik, 4 perkara yang jahat. Yang perkara baik itu ialah irhas. Irhas ni iaitulah suatu keadaan di mana dikurniakan kepada Nabi SAW. Ketika Nabi kecil, Nabi bercakap dengan batu, awan datang di hidung Nabi. Dia macam mukjizat, tapi dia bukan mukjizat. Sebab mukjizat itu hanya diberi kepada Nabi yang diangkat menjadi Rasul. Dan ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, baginda dikurniakan dengan mukjizat. Ini antara ilmu hikmah yang anugerah Allah Ta'ala. Kemudian kepada para awliya, para waliullah, dikurniakan satu ilmu yang dipanggil karamah. Karamah ni adalah ilmu yang diberi kepada ulama-ulama yang mencapai darjat para awliya. Dan satu lagi ialah dipanggil ma'unah. Ma'unah ni suatu ilmu seperti mana karamah juga diberi kepada orang soleh, orang awam yang soleh. Maknanya benda ni berlaku. Contohnya doa makbul. Contohnya di pondok kita tengok tok-tok guru tak kerja apa, mengajar aja. Pekerjaan pun tak ada, KWSP pun tak ada, apa benda pun tak ada, hanya duduk di pondok mengajar. Tapi siapa datang rumah dia akan jamu makan. Datanglah ramai mana pun, dia akan jamu makan. Dan orang tak pernah tengok tok guru tu pergi kedai ke beli beras ke, tak ada. Bagaimana? Dalam rumah dia sentiasa ada beras, ada cukup makanan yang boleh menjamu para tetamu yang datang menziarah dia. Pelik tak? Kita nak tanya siapa, takkan jin datang hantar kot. Kalau dalam hutan dulu orang kata para wali ni harimau datang, singa datang bawa kayu api, bawa itu bawa ini. Haiwan dalam hutan tu bagi orang yang macam ini. Tapi kalau di pondok, ini pengalaman saya sendiri saya lihat, itu dipanggil benda yang ma'unah ataupun karamah, yang sentiasa berlaku benda tu. Kalau saya sebut kat sini satu benda, ada orang yang mampu naik kereta tak isi minyak. Sebab pada dia minyak tu badannya benda baharu. Tapi yang berjalan kenderaan itu bukannya minyak, adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tidak bergerak sebesar zarah pun atas muka bumi ini, melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang mencapai darjat tinggi macam ni, dia tak peduli ke minyak ke apa, dia jalan je. Kereta tu, mesin, enjin tu buat syarat je. Dan saya pernah jumpa orang-orang yang macam ini, yang mana dia berjalan memang tak pakai minyak pun, jalan je kereta tu. Mungkin kalau kita cakap betul ke ni, kita tak mengaji ilmu tu, lalu bila kita akan pertikaikan, biasanya manusia ni musuh dia siapa? Musuh dia adalah ilmu yang dia tak tahu. Tu musuh dia. Dia akan bermusuh dengan benda yang dia tak faham. Kita tak akan faham semua. Berapa banyak ilmu Allah di muka bumi ni. Dan kita nak cakap kita tahu everything. Zaman sekarang kita boleh Google, tanya AI, macam-macam kita akan buat. Tapi dari segi keyakinan kita kepada Allah, bagaimana? Okey. So jadi macam mana keadaan yang saya sebut tadi sebagai ilmu hikmah dalam perubatan Islam. Contohnya detoxin. Detoxin ni kita sedang design satu konsep rawatan. Bukan kita je nak buat, tak. Kita design benda tu supaya nanti ramai orang boleh belajar ilmu ni dan boleh mempraktikkan, sama ada pada diri dia, keluarga dia, ataupun dia nak mencari rezeki, tolong-tolong kawan-kawan dapat sedikit haban dia, tafadhal. Kita tengah buat macam tu, nak tengok dia sudut. Tetapi amalan itu harus berpaksikan kepada yang ini dulu. Berpaksikan kepada 2 kalimah syahadah. Tak ada syahadah, tak adalah amalan-amalan hikmah tu. Kerana apa? Kerana amalan ini punca dia datang daripada syahadah. Kerana 2 kalimah syahadah itu adalah roh kepada rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Tanpa syahadah, matilah amalan yang lain. Sebab syahadah menghidupkan solat, syahadah menghidupkan puasa, menghidupkan zakat, menghidupkan haji. Ini semua perkara yang kembali balik kepada sumber asal dia, iaitulah asy-syahadah. Ini yang kita nak sebut. Jadi dari segi perubatan Islam yang kita nak bawa ni, kena harus hati-hati, kerana banyak perkara-perkara syirik yang akan terjadi kalau sekiranya kita sekadar tahu berubat, ilmu tak tahu, fiqh pun tak faham,
tauhid pun tak faham, tasawuf pun tak faham, kita nak jadi orang yang berubat, kemudian pakailah kepiah, orang panggil kita ustaz. Maka ini yang jadi kadang-kadang jadi masalah. Bukan sebab itulah sekarang ni saya tengok pihak JAKIM dan juga KKM telah mula mendaftarkan perawat-perawat ni, dan mereka melakukan interview dan sebagainya, khusus sebagainya, supaya nak memastikan yang perawat-perawat yang mengatakan dia adalah perawat Islam tu, dia tidak melakukan syirik di dalam pengubatan mereka itu. Takut ada yang serapah, mentera, jampi dan sebagainya dia baca, dan mungkin benda tu makbul. Tapi sedangkan yang dijampi itu menggunakan kaedah jin, khadam dan sebagainya. So jadi kena be careful. Kita kena take care benda-benda macam ni. Okey. So jadi secara tidak petang ni secara tidak langsung, apa yang kita nak bawa dari segi perbincangan dalam segi perubatan Islam, contoh kaedah yang saya sebutkan tadi, iaitu kaedah detoksin, nak buang. Yang terbaiknya keluarkan dulu racun-racun dalam badan. Lepas tu baru cerita berubat. Contoh kanser. Kita tengok kanser, kes-kes kanser yang berlaku ni, kalau kena kanser pergi cek hospital, terus dia kata puan, level kanser puan level 4. Terus tahap 4. Budak muda lagi 30 tahun, 35 tahun kena serangan jantung. Kalau kena 50-50. Kalau hidup, dia terpaksa merana hidup dia dengan melayan tu tersumbatnya saluran-saluran jantung nak pergi ke otak tu. Ini yang sedang berlaku sekarang ni. Kes-kes migraine, kes anxiety, GERD, gastrik, stroke, sangat banyak selepas berlakunya COVID-19, dan ramai yang mendapat suntikan-suntikan vaksin tu. Ada hari ini ramai yang merana sakit disebabkan oleh orang kata vaksin, tapi ada yang sebut belum ada bukti lagi. Whatever lah, kita pun tak nak tikai benda tu, nak cakap apa pun cakap. Tapi yang dalam yang kita duk jumpa pasien kita, banyak dia kata lepas cucuk dulu, sebelum dia suntik vaksin dia sihat, lepas suntik main badminton pun tak boleh pergi jauh. Dulu 2 set boleh, sekarang ni setengah set dah tak boleh pergi dah. Kemudian duduk kat office tercungak-cungak rasa penat tiba-tiba, sedangkan dia bukan ada penyakit apa. Lain kalau dah ada penyakit jantung dan sebagainya, penat ke, semput ke, masalah paru-paru kan, tak ada kisah. Ramai yang kata tak boleh terima. It's up to you. So dalam dunia ni is open, bebas, siapa-siapa boleh berfikiran yang macam ni yang dia kehendaki. Tapi dari sudut yang kita bincang ni dan pengalaman kita dalam merawat pesakit-pesakit yang berdepan dengan ni, cuma kaedah ni agak pantas. Ada kes yang kita rawat, hari ni kita rawat, esok dah hilang dah. Anxiety-nya, GERD-nya hilang. Kerana kita pun pelik. Betul ke hilang? Betul Ustaz, memang hilang. Arthritis yang punya kritikal, sehari je, besok dah elok semua dah. Dah ada satu pasien saya pergi jumpa, dia pergi tengok makcik tu. Saya kata betul ke hilang? Tengok tangan dia tu, tidak bangun pagi, mengerang sakit ni, arthritis. Anxiety pun yang pelik-pelik tu pun hilang, GERD tu pun hilang, gastrik pun hilang, Masya Allah. Jadi kita tak boleh janji, sebab saya kata dalam kaedah perubatan Islam macam ini, yang menyembuh hanya Allah, dan pesakit tidak boleh bergantung dengan perawat, sebab perawat juga adalah makhluk, dan perawat tidak ada kuasa untuk menyembuhkan siapa-siapa mana-mana penyakit sekalipun, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau berbetulan dengan pendekatan kaedah yang telah rojih, yang telah disiapkan, yang telah betul dengan kaedah syarak, yang tak langgar syariat, maka tafadhal. Maka benda tu ada kelebihan dia. Sebab tu saya sebut tadi, membicarakan persoalan hikmah dalam perubatan Islam juga menempati kepada benda ni 4 tadi: irhas, mukjizat, karamah dan maunah. Ini dipanggil 4 perkara puji, dan lawan dia adalah 4 perkara keji, iaitu pertama sihir, kedua silat mata, yang ketiga sya'wazah, yang keempat istidraj. Ni lawan dia. Dan even dalam perubatan juga ada perawat-perawat yang menggunakan pendekatan sihir, ataupun dia tidak berubat tapi dia menyihir orang lain, dia mensihir orang lain. Maka orang yang kena sihir tu terpaksa lah pergi cari pula tempat di mana nak berubat. Dulu perniagaan dia hebat, kena sihir sekali habis, resepi pun hilang, formula pun hilang, semua hilang habis, sebabkan kena sihir. Kita tak tahulah sebab apa yang kena sihir tu. Mungkin sebab ada persaingan, dengki, riatin sebagainya. Ini berlaku dalam masyarakat kita. Siapa yang berniaga tahulah.
Saya semalam pun begitu juga, pergi tolong pulih, ada restoran minta tolong, teruk kedai tu kan, kena sihir. Alhamdulillah, lepas buat tu dah sihir terus naik. Kita doa kepada Allah, kita tolong buang mana-mana sihir yang ada ditanam dan sebagainya. Dan banyak cara-cara sihir ni, kalau kita nak bincang tentang sihir ni, ada sihir yang ditanam di dalam tanah, dan lepas tu bunga lah, supaya orang tak nampak. Kita lalu kedai tu gelap je, tak teringin pun nak masuk, padahal masakan sedap, semua sedap. Itu sihir. Ini normal. Orang tanya saya kata normal dalam masyarakat Malaysia, tapi benda ni haram. Kita haram mengerjakan sihir, menyihir orang lain supaya tutup rezeki dia. Haram benda ni, tak boleh. Ini dalam part yang keji. Silap mata yang menyamai penipuan seperti benda sihir. Syakwazah pun sama juga, hampir-hampir sama. Satu lagi yang terakhir sekali, istidraj. Istidraj ni, kenapa kita tengok orang yang jahil tapi dia punya rawatan dia dahsyat-dahsyat hebat. Jadi kita mungkin kita anggapkan, oh ini kehebatan. Kadang-kadang itu istidraj. Istidraj ni benda yang dia nak juga buat dengan izin Allah. Allah kata kamu nak juga, tapi aku bagi, tapi aku tak reda benda tu, aku tak restu benda tu, amanah kamu. Itu dalam istidraj. So lawan dia kepada 4 yang ini, yang tadi saya sebut tadi tu. Kalau sekarang ni 2 dah tak ada dah. 2 dah tak ada. Irhas tak ada, mujizat dah tak ada. Sekarang yang ada karamah dan maunah. So jadi dari sudut ilmu hikmah, kaedah macam mana ulama-ulama, kita kena ada reference. Nak berubat orang pun kena ada reference. Kita tak boleh pandai-pandai mereka sendiri. Kalau sekadar kita berubat orang, tangkap hantu orang tu, sembang dengan hantu tu, tanya ke hantu tu, kamu daripada mana, siapa datang sini, yang itu is nothing. Yang tu siapa-siapa pun boleh buat. Sedangkan berubat ni bukan nak melayan jin tu. Tak perlu pun nak melayan. Nak melayan, kenapa nak layan dengan jin tu? Sebab jin ni pun dia melihat manusia, dia kan sama ada dia dirasuki, terkena, orang kata apa, terkena dekat mana tepi hutan ke berjalan, kena attack dengan jin, tak sedar diri, ataupun dia disihirkan, ataupun dia ni ada keturunan saka bakal tok nenek tu, tak boleh nak ubat dah. Bukan tak boleh nak ubat, sakit macam-macam. Contoh macam orang kena saka, kita tengok kan, dia ada tanda-tanda dia, lebam sana sini, ni lebam kat sini, lebam sini, dia tokaknya di hantu tu, lebam, kemudian macam-macam dah. Kita cek keturunan dia balik, oh dulu keturunan dia pawang ke bomo, tapi yang menggunakan khadam sebagai pembantu dalam rawatan dia. Masa saya dulu sekejap, masa dia buat penyiasatan dalam tentang ajaran-ajaran sesat ni, jumpa banyak. Contohnya macam bomo-bomo yang menggunakan kaedah-kaedah limau, dia campak limau, ya, limau, dia campak limau, kemudian apa ni, dia bercakap ya. Jadi siapa yang bercakap dengan Tok Bomo ni sehingga dia pun bercakap, mengatakan ya, membenarkan, ya, tu dia cakap kita, sebenarnya kamu ni macam ni, tadi jin tu dah beritahu ke dia. Itu kaedah menggunakan khadam. Jadi itu yang secara dia masih sedar. Ada bomo, ada perawat yang sampai tak sedar diri, yang itu dipanggil tanasuk, tanah syakul arwah, penjelmaan roh jin masuk dalam tubuh badan dia, dan dia akan cerita A to Z apa yang masalah kita tu. Ini paling bahaya lah, maknanya itu cukup bahaya, sebab dia ambilnya, dia gunakan tu. Banyak yang orang Melayu panggil menurun, orang Melayu panggil macam istilah lah itu. Okey, so jadi kita cuba nak membetulkan kedudukan sebenarnya. Bagaimana kalau nak berubat, tak ada kisah, tapi di mana kita ambil. Kalau kita jumpa dengan orang ahli sanad, macam orang kata orang yang ada sanad ni hadis, dan tak ada tak. Dalam perubatan juga ada sanad ni, ijazah yang kita kena ambil supaya kita tak terlekat, tak terperangkap dengan jin ni yang datang kat kita sebagai khadam, membantu kita. Kadang-kadang kita tak pandai, tapi bila kita berubat ni, tiba-tiba boleh baik pula orang tu. Kita terkejut, aku tak pernah belajar pun macam dia boleh baik. Dia datang duduk sebelah kita sebagai khadam untuk membantu kita mengubat. Tujuan dia bukan apa? Nak menyesatkan, bukan nak menolong sebenarnya. Kalau malaikat datang, ya. Kalau jenis jin Islam ataupun jin kafir, ini semua yang nak membinasakan kita. Okey. Baik. So maknanya saya rasa anda dah mula faham dari segi kaedah-kaedah ilmu Islam. Dari ini kita cakap tentang detox dulu. Tentang detox dulu.
Next time kita cakap pula bagaimana hamba. So kita hari ni pun untuk mendapatkan perjalanan kepada alam kemah, kita mesti ada jalan kita. Jalan susu galur kita yang sampai kepada mana-mana ulama, yang sahih, yang sampai kepada Rasulullah, yang sampai kepada Jibril, yang sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak benda ilmu yang fake datang kat kita sekadar untuk kita nak cakap, untuk nak cari duit, nak jampi sana sini. Ramai ni kan orang boleh berubat lah, tak ada isu. Tapi kau ambil kat mana kaedah ni? Belajar di mana kaedah ni? Ada sanad tak? Tak. Saya tak payah sanad sebab saya dapat ilham. Datang tu kat saya. Ini paling bahaya. Kita tak tahu alam ni, macam mana alam tu penuh dengan jin yang datang menipu kita. Iblis duk tunggu je kita. Kita solat pun dah huru-hara, Allahu Akbar aja dah pergi ke lain dah. Belum lagi nak berubat macam ni. So perkara-perkara macam ni lah yang saya rasa kita perlu take care. Dan insyaAllah untuk masa akan datang kita sambung lagi. Tu sekadar hari ni kita di sini dulu. Tak ada tajuk, kita sini. Wallahu a'lam. Ustaz ada yang tanya nak beli cordial kat mana? Dia nak bawa cordial. Nak beli cordial pula? Ada yang tanya. Tak apa mesej lah. Nanti PM. Nak beli cordial. Nampak cordial belakang? Itu sudah keluarkan cordial tu. Alright. Nak beli buku ni boleh lah. Ustaz boleh cakap.